Rumah semidi yang terletak di Subang Jaya USJ 17 ready untuk ditua. 2.5 story semidi yang terletak di Restris USJ 17 Subang Jaya dengan kawasan tanah yang agak besar 35x80 bersama dengan 2,800 square feet. Menariknya untuk unit semidi, of course akan ada tanah tepi, anda boleh bercucuk tanam dan sebagainya. Jom saya bawa anda ke dalam rumah pula. Bagi saya mempunyai ruang tamu yang cukup luas dan selesa, plus pula dah siap renovate oleh owner asal, dan yang paling penting kondisinya dijaga dengan sangat baik. Dengan anggaran kawasan binaan dalam 3,800 square feet memang sangat sesuai untuk keluarga yang sederhana dan juga keluarga yang besar. Untuk bahagian dapur ni saya pasti orang perempuan pasti akan suka, dan untuk level bawah ni ada 1 bilik dan juga 2 bilik air. Untuk bahagian belakang ni owner dah siap pasang awning dan boleh jadikan sebagai wet kitchen dan menjadikan dapur untuk rumah ni sangat luas dan selesa. Jom seterusnya saya bawa anda ke level 2. Untuk level 2 rumah ni disediakan family hall untuk family berkumpul dan juga ada lagi 2 bilik dan juga 2 bilik air yang selesa dan luas. Dan menariknya lagi, setiap bilik akan ada bilik air dia sendiri. Dan sekarang saya berada di bilik yang paling besar untuk rumah ni, iaitu master bedroom dia. Dan untuk pendapat saya, ya, dia punya master bedroom dia memang cukup selesa dan disediakan sekali dengan bilik air dia yang mewah. Menariknya untuk level 3 ni dia ada balcony yang besar dan juga ada lagi 2 bilik dan juga 2 bilik air. Menjadikan total keseluruhan bilik dalam rumah ni ada 5 bilik dan juga 6 bilik air. Untuk harga dan detail saya akan share di bawah. So apa pendapat anda tentang rumah ni? Menarik atau tidak untuk anda?